Hai, Assalamualaikum. Jom nak bawa you all pergi peach farm dekat sini. Drive daripada rumah 40 minit macam tu. Tengok dekat sini ada madu asli. Mereka daripada farm mereka sendiri. And homemade lah kan. Sebelah sana ada daging lah, ayam lah tak boleh makan. So dekat sini, bawah ni tengok ada bawang putih organik. Beg tu, satu beg kecil tu $5. Ada berapa biji je nampak. Sikit je. Maple syrup botol tu. Nas ada lagi maple syrup tak belilah. So peach yang mereka tunjuk sebelah sana display ni kan. Ni kotak ni $34 satu box. So Nas ambil satu beg kecil ni $18. Ambil 2 beg lah. Malas. Yeah. I need my hat because there was mosquitoes everywhere. Banyak kena cakap. Smell of mosquito. Too much mosquito. Peach. Kita dalam ladang buah peach. Banyaknya, tengok sampai ke bawah buah dia. Tuh. Can I join? Yeah, say something. Hello guys, so we're in a peach farm. A lot of real close. You know why they say that? Because it's not cooked yet. Okay. But it's kind of easy to go inside. But we cannot go inside. Itu atas sini. Ni tu. Macam ni atas ni tengok. Tutup. Lagi satu. I want to eat some. Ni. Is it sweet? Correct. Arina, hold the camera for mommy. Yay, tengok. Ini Can ada I, food. can I pick some? Itu pokok kita kalau buang gini no. Ni bawah ni banyak. Sampai atas tu. Itu. Jatuh. Masak. Jatuh ke bawah. Kat bawah yang petik lah. Can you? Pergi mana? Dalam kat bawah jangan ambil. Ni ambil gambar sini. Duduk abang tak apa The makan. red one? Too much mosquito. Oh, tengok. Buah dia jatuh semua dekat bawah ni. The right. Tak termakan. Dekat kaki mak pun tengok. Where's my bag? I want to Peach. pick it up. This is my bag now. Tu dia. Mak masuk yang tak masak ni. Okay. Ni duk kutip ni tengok. Mani lah. I want to try the sweet one. Dia sweet. Masak lah. Hey, you stepping Tu. on the bag. Masuklah buah peach. Nyamuk pun banyak. Peach pun cantik. Kena tahan. Allah, tengok. Ni geramnya kan kalau ada sepokok dekat rumah. Pokok sani and buah lebat. Tu. Sebelah sini dia tanam bunga-bunga. Ada juga orang petik bunga zinnia, ada cosmos. Zinnia ni Nas yang tanam dekat rumah depan rumah Nas tu kan. So tak perlulah beli bunga. Tak minat pula petik-petik bunga dekat farm kan. $5 je satu pasu, nanti mereka bagi cup kecil je cup tu kan. Tu situ ada ramai orang putih lah, mereka suka petik-petik bunga tu. Ni lah bunga cosmos. Cantik dia punya double dia punya bunga tu kan. Tengok. Jarang nampak.